Assalamualaikum, selamat datang buat jolong-jolong kali ini anda bersama kami di Women's Podcast. Saya Muhammad Syabir Sakri, Ketua Imam Muda Sekolah Jemaah Imam Muda SMK Wangsa Melawati. Dan bersama-sama saya tidak lain tidak bukan siapa lagi ya, kalau bukan pengetua terhebat kita. Terima kasih Dr. Ahmad Zainal, pengetua SMK Wangsa Melawati. Dan juga turut serta Cikgu Omar Mohtar Zubaidi, penilaraas ICT SMK Wangsa Melawati yang merupakan orang kuat ya, ICT kita lah. Dan juga saudara Samir Wafi Syahri Nizar, Ketua Pelajar SMK Wangsa Melawati. Baik, terima kasih Doktor, Cikgu Omar dan Wafi kerana bersama-sama kami pada siaran sulung podcast Women's ini. Baik, zaman sekarang ni gadget, saya ambil misalannya telefon lah. Ya, telefon dia dah diumpamakan sebagai satu keperluan asas, bukan lagi kehendak. Maknanya kalau tak ada telefon umpama boleh mati sebenarnya. Ya, jadi selaras dengan hakikat ini, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah melaksanakan dasar pendidikan digital yang melibatkan pembelajaran menggunakan teknologi digital serta pelaksanaan PDP yang menggunakan teknologi secara bersepadu, kreatif dan inovatif untuk melahirkan apa yang kita sebut sebagai murid fasih digital. Jadi Doktor, sebenar-benarnya Doktor, mengapa perlunya dilaksanakan pendigitalan pendidikan di sekolah ini, Doktor? Okey, terima kasih Saudara Syabil dan di panel dan juga penonton di luar sana dan yang berada di studio. Jadi sebenarnya pendidikan pendigitalan ini memang adalah satu dasar daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi sebagai pentadbir, saya nak merealisasikan dasar itu dilaksanakan ataupun diaplikasikan sebenarnya di sekolah ini, Cik Syabil, Saudara Syabil. Yang mana kalau kita lihat, kita telah berubah, zaman dah berubah, maka kita telah berubah dari segi paradigm, yang mana kita kena grab digitalization ini supaya kita selari dengan dasar-dasar pendidikan kita. Maknanya kita nak tak nak terpaksa juga melaksanakan pendidikan digital ini. Terpaksa. Oleh kerana itu, untuk pengetahuan, kita telah berubah. Contohnya dari segi iklim sekolah ini, yang mana kita telah bukan saja dari segi infrastruktur, kita dah berubah. Malah anak-anak pelajar kita juga telah menggunakan contohnya fingerprint untuk attendant datang, dah tak perlu lagi guru-guru memantau adakah anak murid itu datang tidak. Sekarang semua maklumat di hujung jari dalam waktu yang pendek, dalam waktu yang orang kata kesegeraan telah berlaku sampai tak sedar. Itu yang kita buat di sekolah ini. Kerana kalau kita tak grab ataupun tak melaksanakan pendigital pendidikan ini, kita akan jauh tertinggal ke belakang. Satu perkataan yang bolehlah saya terangkan, kalau zaman dulu tidak boleh membaca, kita kata buta huruf. Tetapi kalau tak tahu digital pada sekarang ini, dialah yang buta huruf. Zaman Doktor tu tahun bila, Doktor? Itu tahun saya mula bersekolah dulu tahun 78. Old school masa tu. Lahir gitu. Cikgu pun belum lahir. Memang otai lah Doktor ni. Syakir pun belum lahir lagi waktu tu. Jadi itulah pandangan saya berkaitan pendigitalan pendidikan. Mengapa sekolah kita khususnya Sekolah Menengah Wangsa Melawati ini perlu ambil pendekatan, iaitu kita berubah 360 darjah ke arah pendigitalan pendidikan. Ya, betul Doktor. 360 tu dia bagi dua dasar. Jadi dia macam mana tu? 180 darjah. Okey, saya terima. Itulah generasi digital. Baik, seperti mana kita tahu, setiap dasar yang dilaksanakan ini memang lumrahnya akan ada liku-liku di sepanjang jalan tersebut. Jadi saya tanya kepada Cikgu Omar, apakah cabaran utama yang dihadapi dalam melaksanakan pendigitalan pendidikan di sekolah ini, Cikgu Omar? Baik, sudah menjadi lumrah lah. Kalau apa-apa saja diperkenalkan, apa-apa saja yang baru, maka dia akan datang bersama dengan cabaran. Cabaran untuk pendidikan digital ni, antaranya yang paling utama, yang paling disebut-sebut sekali adalah kemudahan. Kemudahan tu maksud cikgu dari segi prasarana, gadgetnya, ketersediaan tempatnya, bilik, ruang untuk pembelajaran digital itu sendiri di sekolah. Jadi itu yang paling disebut-sebut sekali lah. Selain daripada itu,
capaian internet. Okey, mungkin kalau kita yang duduk dekat Kuala Lumpur, dekat kawasan bandar ni, mungkin capaian internet tu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita fikirkan tentang sekolah-sekolah yang berada di pedalaman, okey, di Sabah dan Sarawak contoh, mungkin capaian internet itu merupakan satu isu yang besar, yang mungkin menjadi satu cabaran yang utama dalam menggerakkan pembelajaran digital ini. Sebab apa? Internet merupakan satu perkara yang paling pentinglah bagi cikgu untuk pembelajaran digital ini dilaksanakan. Dan satu lagi, pada pendapat cikgu, benda yang tak kurang pentingnya juga adalah dari segi ketersediaan guru itu sendiri dalam melaksanakan pembelajaran digital. Jadi cikgu-cikgu ni dia tak boleh lah kalau masuk ke era pendigital ni masih lagi menggunakan kaedah pengajaran yang konvensional yang konvensional, yang zaman doktor ni 78 zaman-zaman ontai zaman 78 lagi tak boleh lah macam tu kan. Jadi kita cikgu sendiri, kepada cikgu sendiri kena mengambil inisiatif untuk upgrade diri kita seiring dengan hasrat untuk ke arah pendigitalan ni. Okey, kita lengkapkan diri kita dengan ilmu-ilmu pendigitalan, bagaimana nak guna peranti digital, bagaimana nak gunakan aplikasi-aplikasi komputer kan, supaya benda-benda tersebut akan membantu kita dalam proses pengajaran dan pembelajaran bersama murid nanti. Baik, berkesinambungan dengan kupasan Cikgu Omar tadi. Kita tahu murid merupakan apa yang kita panggil sebagai klien yang terkesan secara langsung oleh pelaksanaan dasar pendidikan digital ini. Jadi disebabkan kita juga ada wakil murid, Wafi, saya tanya dari perspektif Wafi sebagai seorang murid yang berada di lapangan, di dalam kelas itu, pada pendapat Wafi, pada perspektif Wafi sebagai seorang murid, apakah aspek yang mungkin boleh ditambah baik dalam usaha pelaksanaan pendidikan digital di sekolah? Baik, dari pandangan saya sebagai seorang murid, memang ada perkara yang kita perlu tambah baik untuk memastikan yang pendigitalan pendidikan ni dapat dilaksanakan dengan lancar dekat sekolah. Jadi antaranya ialah kemudahan asas dan kemudahan infrastruktur. Macam yang Cikgu Omar cakap tadi, saya nak selitkan satu cerita. Saya belajar kelas biot, murid kelas biot. Kelas biot tu kelas apa? Kelas biot tu kelas yang bawa gadget datang ke sekolah. Bring your own device to school tu. Yes, betul. Okey. Jadi bila nak guna gadget, kena ada internet yang laju lah, yang padu. Jadi kalau internet ni kita tak mantapkan, jadi macam mana kita nak ke arah pendigitalan pendidikan ni? Jadi itu adalah salah satu cabaran yang saya hadapilah dalam kelas. Bila guna gadget kan kadang-kadang lag, dah terganggu pembelajaran. Dia lag tu macam mana tu? Dia lag dengan jawab kuis terkeluar. Ganggu pembelajaran. Maknanya itu faktor gadget ataupun faktor internet tu sendiri? Faktor internet. Faktor internet. Jadi kemudahan untuk kita laksanakan pendigitalan tu kena mantap. Apa faktor ni sebenarnya cikgu? Faktor internet tu dia jadi lag tu orang kata. Dia walaupun kita berada di tengah-tengah KL kan? Dengan senang cerita kata line slow. Gitu. Line slow dia tak capaian tak tercapai kiranya. Tak faham. Jadi macam cikgu cakap tadi lah, kita murid-murid nak pakai internet ni mungkin untuk nak cari bahan-bahan, untuk nak buat quiz online dan sebagainya. Jadi capaian internet tu kalau berada di tahap yang terbaik adalah akan memudahkan proses pembelajaran secara digital. Dia bukan satu keperluan sebenarnya, tetapi dia akan memudahkan dan melancarkan proses. Baik, jadi selain daripada itu, saya juga merasakan bahawa aspek bahan mengajar yang cikgu-cikgu dekat sekolah hasilkan perlu menggunakan bahan-bahan interaktif yang dapat menarik minat pelajar. Contohnya gunakan word wall ke, quizzes ke, Kahoot ke. Jadi guru-guru kena biasakan dengan penggunaan teknologi macam tu. Jadi jangan macam teman-teman cakap, jangan ikut cara old school konvensional gitu. Cara old school
kalau sekadar tulis balik yang dalam buku teks, lepas tu share screen, lagi baik kami baca buku teks. Jadi kena tarik minat pelajar dengan hasilkan game-game ke yang dapat menarik minat pelajar. Sebab macam yang kita semua tahu, generasi sekarang pun fokus diorang dah kurang. Jadi kita kena ada satu tarikan yang dapat tarik Generasi minat pelajar. TikTok kan tu maksudnya? Generasi Z, generasi Alpha ni. Generasi Z Alpha ni. Saya pun setuju ni Cikgu Omar, ada berkaitan dengan teknik mengajar. Sebenarnya dari segi itu macam saya terpanggil lah untuk memaklumkan bahawa memang kita secara interaktif pengajaran kita tu kita berubah lah. Maksudnya saya selaku ketua di sekolah ini memang akan memastikan guru-guru saya yang pelbagai lapis. Kalau kita lihat di sekolah ini sangat unik, yang mana kita ada pasukan pengajar yang old school, yang sezaman dengan saya, yang orang kata dah nak pencen ya. Tetapi bukan bermakna itu alasan untuk mereka tidak ataupun menolak pendigitalan. Oleh kerana itu, saya telah membuat beberapa perancangan yang mana kita telah laksanakan perancangan itu. Intervensi kita ialah kita membuat pengajaran interaktif menggunakan apps dan sebagainya, yang mana pengajaran itu lebih menarik lah. Jadi untuk makluman semua, kita telah menggunakan pelbagai teknik, strategi, pendekatan yang bersesuaian dengan peranti ataupun apps yang kita gunakan. Oleh kerana itu memanglah saya mendapat bila saudara Wafi sendiri berkeluh kesah kan, mungkin itu menjadikan macam satu orang kata teguran sihat lah kepada orang kata pihak tenaga pengajar kami, bahawa memanglah kita cuba memperbaiki cara mengajar. Dan jurang antara guru muda dengan guru yang orang kata yang lebih berpengalaman luas, betul, veteran. Memang kalau guru-guru yang muda tu saya tidak ada masalah lah, selalu seperti Cikgu Omar kan, muda lagi. Okey, tetapi kalau guru-guru yang kategori muda, yang belia-belia ataupun remaja, dalam orang kata kami pun remaja jugalah, tapi remaja purba lah. Oleh kerana itu macam saya sendiri, walaupun orang kata guru kategori yang orang lama, saya masih belajar bagaimana saya boleh masuk dalam dunia pendigitalan pendidikan, yang mana inilah zamannya, iaitu zaman generasi yang perlukan satu pendigitalan pendidikan yang perlu diterapkan sesuai dengan tajuk kita lah pada hari ini, iaitu ada 7 pendigitalan pendidikan di sekolah kita. Bagaimana kita nak deliver atau membawa sekolah kita dalam kelompok kelompok yang orang kata sezaman lah dengan globalisasi sekarang. Baik, kalau saya simpulkan apa yang Doktor dan Wafi berkatakan tadi, dia ibarat di sini ada gadget, tablet lah, sini ada buku. Jadi fokus budak sekarang ni seperti yang Cikgu Omar kata, generasi TikTok ya. Dia fokus kepada gadget. Jadi melalui dasar pendidikan digital ni, apa kata kita buku di sebelah sini kita masukkan ke dalam gadget tu. Jadi akan fokus kepada dua-dua. Jadi macam tu. Baik Doktor. Topik kita dasar pendidikan digital ya. Saya ada telaah sikit. Garis panduan dasar pendidikan digital KPM tu, dia ada perincikan, dia ada ditekankan berkenaan dengan peranan pemimpin pendidikan dalam menjayakan dasar ini. Jadi Doktor sebagai seorang pemimpin pendidikan ya, ketua jabatan di SMK Wangsa Melawati, apakah hala tuju Doktor untuk membawa SMK Wangsa Melawati ini ke arah pendigitalan pendidikan? Terima kasih Saudara Syabil. Sebenarnya perkara ini bukanlah sukar mana untuk kita membudayakan, untuk sustain ataupun kita nak melestarikan pendigitalan pendidikan khususnya di sekolah kita. Sebenarnya memerlukan kerjasama semua pihak, bukan saja daripada guru-guru, malah kepada anak-anak didik kita, iaitu anak murid kita kena menerima seadanya. Di samping itu juga saya menggerakkan PIBKS, PIBG, rakan sinergi kita daripada IPT, IPTA dan sebagainya, yang mana mereka ni membantu sekolah kita dari segi orang kata membekalkan gadget-gadget
yang mana diberi sumbangan. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada PIBG khususnya, sebab kalau kita lihat PIBG di sekolah kita memainkan peranan yang sangat-sangat aktif. Mereka berbelanja lebih dan memberikan sumbangan, contohnya memasang smart TV dan sebagainya di sekolah ini. Ini menunjukkan satu perkara yang sangat positif. Kerana kalau tanpa bantuan dan kolaborasi daripada jaringan dan jalinan kita, saya rasa apa yang saya telah buat ini tidak akan berlaku ataupun terlaksana. Oleh kerana itu, untuk melaksanakan dasar itu mudah jika ada orang kata kerjasama lah, kolaborasi yang positif, yang baik daripada semua pihak, khususnya kepada anak-anak didik kita. Kalau anak-anak didik kita yang mana zaman ini zaman teknologi tetapi berfikiran seperti orang-orang old school atau orang lama, maka apa yang kita berikan, contohnya kita beri daripada segi infrastruktur, dari segi infrastruktur, semua terbaik dalam digitalization. Kita bagi kemudahan yang first class. Tetapi kalau anak-anak didik kita mempunyai pemikiran third class, maka agak sukarlah warga pendidik ataupun saya sendiri sebagai ketua jabatan di sekolah ini tak dapat nak implementkan, tak dapat nak menjayakan ataupun melaksanakan dasar-dasar kerajaan kita ataupun Kementerian Pendidikan untuk mendigitalkan pendidikan pendidikan di sekolah kita. Itu pandangan saya, Saudara Syabir. Baik, tadi doktor ada sebutkan sekolah telah berkolaborasi dengan pihak luar. Contohnya ada telah dilaksanakan pemasangan televisyen ya. Kalau di sekolah kita ada di Bilik Iltizam dan Pusat Ilmu An-Nur PIA. Namun ini sebenarnya menunjukkan kesungguhan pihak pendidik dan masyarakat untuk menjayakan dasar pendidikan digital ini. Namun dasar ini tidak hanya boleh dijayakan dengan kesungguhan daripada yang di atas. Ya, satu namun pihak satu pihak saja. Namun yang di bawah saja, iaitu murid yang saya sebut tadi sebagai klien juga perlu memainkan peranan ya. Contohnya bila dah dilaksanakan pemasangan televisyen itu, maka murid pun perlu memainkan peranan untuk sama-sama menjaga. Betul. Ya, Wafi pun banyak komplain ya. Ada murid yang memang kita kata sikap tanggungjawab itu kurang lah terhadap harta awam ya. Itulah Nakal. Apa nanti kita dalam siri berikutnya kita akan bincanglah berkaitan bagaimana dan macam mana kita nak sustain, bagaimana kita nak membentuk jati diri anak-anak pelajar kita, warga Wimian, supaya mempunyai pemikiran yang lebih profesional, lebih menerima, lebih up to date sebab kita ni orang lembah silikon. Jadi kalau kita memang kita ni ada lembah silikon yang orang kata terdedah dengan cyber, terdedah dengan orang kata bandaraya, maka malulah kita sebagai warga Kuala Lumpur, malulah kita sebagai orang bandaraya yang mana mentaliti kita lah lebih teruk berbanding dengan orang yang tidak mempunyai etika. Baik, Doktor. Seperti mana kita tahu fungsi sekolah ataupun institusi pendidikan ini adalah untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, iaitu kita mendidik anak-anak muda, para murid untuk hidup. Ya, secara amnya kita sekolah institusi pendidikan ini bertujuan untuk mendidik murid untuk hidup ya. Jadi ilmu yang dipelajari itu bukan sekadar sampai ke sekolah ya. Ibaratnya lepas tingkatan 5 kita ilmu yang dah belajar di sekolah itu tinggal di sekolah. Tak, dia perlu dibawa hinggalah ke alam dewasa, hinggalah sehingga menemui ajal ya. Kita kata sepanjang hayat lah. Jadi menuntut ilmu hingga keliang lah. Ya, jadi persoalan ni yang saya nak tujukan kepada Cikgu Omar, bagaimanakah ya kita duduk meratip pendidikan digital ya, nak membudayakannya dan sebagainya, tapi sebenarnya persoalan yang paling utama bagaimana pelaksanaan pendidikan digital ini dapat menyokong pembelajaran sepanjang hayat selepas alam persekolahan itu. Baik, kita hidup di dalam dunia yang sentiasa bergerak ke hadapan. Jadi apabila
kita dah pun bergerak ke hadapan, maka kita takkan lagi patah balik ke belakang. Tak boleh reverse. Tak boleh reverse. Tak boleh dia ibarat basikal lah kiranya. Ya, betul. Okey, dia tak adalah dia reverse tiba-tiba masuk dia depan reverse masuk. Tak. Okey, dia tak macam tu. Ya. Jadi begitu jugalah dengan kita punya pembelajaran. Jadi sekarang ni kita dah masuk ke era digital. Jadi tak mungkin lagi kita akan berpaling kepada era yang sebelum pendidikannya. Jadi antara kepentingan kenapa kita perlu belajar benda-benda digital ni, pendigitalan di sekolah ni adalah untuk bekalan waktu kita nanti lepas sekolah. Okay? Jadi contohnya cikgu ambil dekat sini adalah waktu kita belajar pendigitalan di sekolah ni, kita ada menggunakan aplikasi-aplikasi yang melibatkan perkongsian. Contoh macam penggunaan Google Sheets, Microsoft Teams kan. Jadi kita macam berkongsi file kan, membuat group project bersama-sama. Okay, kau duduk kat sekolah, aku duduk kat rumah, tapi sama-sama boleh bangunkan satu projek yang secara bersama kan, melalui satu file. So sharing. Jadi apabila kita melangkah ke alam pekerjaan nanti, benda tu yang kita akan guna kan. Di alam pekerjaan yang kita akan apply nanti. Jadi benda tu akan jadi lebih mudah sekiranya kita dah pun melaluinya fasa tersebut di sekolah. Kita dah Lagi pun Cikgu Umar, memang majoriti lah pekerjaan di luar sana memang memerlukan kemahiran teknologi ini. Jadi sebab tu benda tu sangat penting kan. Betul. Ya. Sekarang ni memang semua rasanya pekerjaan dekat luar sana, tak kisah dalam bidang apa pun, akan menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi ataupun secara digital ni. Yalah. Jadi kalau kamu belajar digital dari bangku sekolah, memang tak akan rugi walaupun sedikit. Jadi yang sedikit itulah yang akan ilmu kamu akan bawa masuk ke alam pekerjaan nanti. Yalah, selain daripada kita pun tak sangka pelajar pun boleh menunggu keputusan tu, boleh kerja Grab contohnya, itu pun digital sebenarnya. Betul. Mana gunakan apps, kita tak perlulah nak keluar pergi restoran ke, kita order dan barang tu akan sampai depan rumah kita. Itu pun kita aplikasikan benda tu lah. Bercakap tentang pekerjaan, kan ada juga yang dia buat apa nama Wafid, TikTok affiliate, yang dia menjual barang kat TikTok tu. Beg kuning. Beg kuning ya. Ini orang-orang muda tahu lah. Ya, cuma tu saudara Samir, Wafi, kalau kita dah mahir dalam digital, maksudnya beg kuning dan sebagainya, nak jadi founder, tetapi ilmu tu jangan dilupalah. Maksud saya, kita habiskan period ataupun tempoh remaja kita ni dengan menuntut ilmu seperti orang lain, dan jangan kita terhenti sampai tingkatan 5 kita terus tercebur dalam digital sepenuh masa. Tetapi telah dibuktikan bahawa yang orang kata perform, yang sustain tu apabila mereka mempunyai pengetahuan yang lebih lah. Maksud saya, dia telah secara basicnya dia mempunyai pengetahuan melalui proses belajar, dia continue study. Khairul Aming. Betul. Khairul Aming sendiri untuk makluman penonton di luar sana, Khairul Aming seorang engineer yang mana gaji dia $10,000 semasa dia di US. Tetapi bila dia terlibat dalam digitalization, dalam pendigitalan pendidikan, dia telah menjadi jutawan. Kalau dulu 10,000 sebulan, tetapi sekarang 1 minit boleh dapat 10,000. Itu orang kata satu cabaran kepada anak-anak muda supaya menggunakan sepenuhnya digitalization, tetapi jangan lupa ilmu itu, belajar. Kalau kita tak belajar, memang tertinggal lah. Suka kat sebab saya nak tambah kat sini adalah dari segi adaptasi kita terhadap teknologi. Di mana kalau kita dah didedahkan awal bagaimana kita nak adapt dengan teknologi di peringkat sekolah ni waktu kita muda kan, maksudnya asalnya mungkin sebelum ni kamu belajar secara konvensional, and then waktu di sekolah masa menengah ni tiba-tiba masuk dasar pendidikan digital ni, kamu kena adapt belajar secara menggunakan teknologi, dan kamu berjaya adapt dengan situasi tu, dia sangat membantu kamu pada masa akan datang. Sebab apa? Teknologi dia takkan kekal. Mungkin 5 tahun nanti, 10 tahun nanti akan datang teknologi baru. Jadi kepada orang yang tak reti nak adapt ataupun tak mahu adapt, akan jadi satu masalah besar untuk dia. Dia akan jauh ketinggalan. Jadi, skill, kemahiran adaptasi tu kena ada juga. Maksudnya adaptasi kepada ilmu-ilmu baru, teknologi-teknologi baru. Okey, nanti bila kamu dah lepas sekolah, datang teknologi baru,
kamu kena bersedia untuk adapt. Itulah dia. Yalah, sebab dia memang berubah. Zaman saya, komputer zaman itu dia pakai floppy. Floppy disk. Floppy disk. Jadi memang laptop waktu itu pun belum wujud waktu itu. Jadi kita buat literasi komputer kita ni orang-orang yang have je, yang boleh beli. Macam saya terpaksalah menggunakan sepenuhnya pihak universiti punya PC. Itu pun besar PC dia. Kalau terhempap kepala student memang meninggal lah dan tak sempat mengucap. Tetapi sekarang ini hanya sebesar gadget, harga dia 200-300 kita dah boleh restore. Bukan restore saja, maksudnya kita boleh masukkan apps-apps dalam kita punya gadget. Berbanding dulu memang nak masukkan secara manual. Jadi memang orang kata waktu itu kita tak terfikir bagaimana cara sekarang mengajar. Pelajar-pelajar lebih move ke depan tu. Macam tadi Cikgu Omar kata, tak boleh tarik lagi gear reverse, kita terus ke depan. Jadi agak orang kata malulah kalau kita tak tahu menggunakan, kerana kita akan mewariskan orang kata teknologi ini kepada anak cucu kita. Jadi mungkin waktu saudara Sabil, saudara Wafi, Cikgu Omar, waktu itu mungkin dah tua dan dewasa nanti, kita pun akan terperanjat dengan digitalization yang pada tahun milenium yang akan datang. Kita tak tahu macam mana boleh berlaku dan macam mana cara anak cucu kita esok bertindak balas dengan pendigitalan. Doktor, kerana arus pendigitalan ni dia terlalu laju kiranya, terlalu pantas. Omar cakap tadi AI 2-3 tahun lepas AI kita tak tahu langsung kan. Macam AI tu ada satu perkataan yang kita pernah dengar, tapi cuma macam apa benda tak tu? biasa, tak biasa. Tapi sekarang ni AI dah macam satu benda yang dah common. Yang macam budak-budak sekolah rendah pun dah tahu apa itu AI. Sedangkan dalam pembelajaran pun ada murid yang menggunakan AI untuk belajar. buat karangan. Jadi itu yang sebenar-benarnya kita katakan sebagai pendigitalan tu. Saudara Syabil dan ahli panel, walaupun begitu, kita kena ada satu humanistik. Maksud saya, AI kita sudah tentulah robot. Jangan AI kontrol kita. Kita nak kita yang kontrol AI. Sebab kalau bahasa AI dalam kita terjemahkan, dia bukan seperti yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Dia more kepada, orang kata, more kepada sistem ataupun apps. Oleh kerana itu, kalau kita belajar macam mana pun, kita perlukan guru. Maknanya peranan guru-guru kita tu kita tidak boleh menidakkan lah. Mana kita kena hormat dan sebagainya, kerana kita tidak mahu nilai-nilai jati diri kita, budaya kita, supaya kita tidak, orang kata, terjerumuslah dalam kepompong AI yang 100%. Sebab itulah teknologi, kalau kita lihat, ada isu-isu yang membabitkan AI yang mana menjerumuskan kita dalam, orang kata, kesilapan-kesilapan. Contohnya dalam isu bendera, yang mana bendera pun tiba-tiba bulan sabit tak ada. Itu semua adalah kerja buat AI. Tetapi sebab itulah kita perlukan manusia, pemikiran manusia based on kepada budaya, pemahaman, nilai, untuk kita join together bersama-sama. Kita tengok mana ada leaking pada AI, top up dengan ilmu-ilmu kemanusiaan. Mana yang ilmu-ilmu kemanusiaan yang tidak ada dari segi futuristik, kita gunakan AI, AR dan sebagainya. Itu cara kolaborasi itu daripada sistem dengan humanistik ni kena ada, supaya apa yang kita jelmakan, apa yang kita tonjolkan nanti nampak lebih perfect. Itu maksud saya. Ya doktor, seperti mana doktor kata tadi, kita yang patut mengawal AI itu kerana pengetahuan yang ada pada AI itu adalah berdasarkan pengetahuan manusia sendiri ya. Betul. Jadi dia takkan, AI itu dia takkan tiba-tiba dapat ilmu secara sendiri ya. Baik. Tadi ada telah dibicarakan berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan digital di sekolah ini. Ada telah disebutkan tentang kemahiran guru dalam melaksanakan dasar ini, kerana guru merupakan apa kita kata sebagai tunjang ya. Kalau guru tidak kalau tanpa tunjang ini, maka dasar ini tidak dapat direalisasikan.
Jadi saya tanya kepada Wafi, pada perspektif Wafi sebagai seorang murid lah yang berada di dalam kelas, adakah sebenar-benarnya Wafi rasa para guru telah sepenuhnya bersedia dan mempunyai kemahiran yang cukup untuk menggunakan teknologi di dalam teknologi digital dalam sesi PDP, pembelajaran dalam kelas setiap hari? Macam mana? Bersedia atau tidak? Menarik soalan. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini, saya boleh simpulkan yang guru-guru sememangnya ada yang sudah bersedia dan ada yang separa bersedia. Selamat. Jadi kalau kita tengok, kalau macam 100% guru tu 80 mungkin dah bersedia sepenuhnya untuk guna teknologi PDP, untuk guna teknologi digital dalam PDP. Tapi yang lagi 20% ni mungkin guru-guru yang veteran, guru-guru veteran yang perlu mengadaptasi. Waktu cikgu-cikgu yang veteran ni belajar dulu, diorang pun tak guna teknologi. Jadi diorang perlukan masa. Jadi guru dengan murid sama-sama belajar. Guru belajar mengadaptasi teknologi, murid belajar ilmu yang guru beri. Jadi apa yang saya dapat tengok, guru-guru yang kurang mahir ni, mereka sendiri pun sanggup bertanya kepada murid-murid tentang teknologi-teknologi. Jadi saya amat dia sekarang ni murid juga yang mengajar cikgu, bukan sekadar cikgu mengajar murid. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi dalam kelas tu kedua-dua pihak yang belajar ada sebenarnya. Yang sihat lah antara guru dan murid. Jadi bila guru dengan murid rapat, mungkin keputusan pembelajaran juga dapat ditingkatkan. Selain itu, mungkin juga pihak sekolah ke pihak berkenaan macam PPD ke boleh buat kursus ataupun latihan-latihan yang mendedahkan teknologi terhadap pembelajaran. Jadi mungkin juga sekolah kita boleh adakan program mentor dan mentee di mana guru-guru yang mahir tentang penggunaan teknologi akan menjadi mentor kepada guru-guru yang kurang mahir. Jadi dekat situ kita boleh adakan matlamat pendigitalan pendidikan ni dengan lebih efisien dan dengan lebih mantap lah. Jadi kita berkenaan dengan penggunaan teknologi di dalam kelas ini soalan terbuka lah untuk para panel. Pada pemerhatian saya, mungkin faktor teknologi digital ini sukar untuk dilaksanakan di dalam kelas kerana kadang-kala ada yang dia macam leceh untuk di apa kata di set up. Contoh kan LCD dan komputer untuk pancarkan bahan belajar. Jadi kita nak set up LCD tu pun pada pemerhatian saya lah, guru-guru nak set up LCD pun memang dia akan mengambil masa sehingga meningkatkan masa sebenar pembelajaran itu. Jadi apa pendapat para panel berkenaan dengan perkara ni? Okey, saya melihat LCD ni pun kategori old school. Sebab tu penggunaan di sekolah kita dah kurangkan LCD. LCD projector tu dah macam zaman saya kanak-kanak dulu, kita pergi sekolah, pergi panggung wayang Pawagam, kita nampak LCD tu yang besar lah. Tetapi sekarang ni kita dah tukar kepada peranti ataupun orang kata smart TV, yang mana menggunakan gadget handset tu kita terus bluetooth ataupun kita terus direct kepada sistem yang ada di dalam smart TV. Sebab tu kalau dulu cikgu zaman dulu membawa beg LCD projector, bawa laptop, kadang-kala bawa pikul layar putih tu. Sekarang tidak. Kita pergi ke kelas, yang mana kalau kita tengok di pusat ilmu UMNO kita ada 3 atau 4 TV lah, smart TV. Okey, dalam smart TV itu ada 4 dan di orang kata pusat ilmu tu ada 4 proses pengajaran yang boleh dijalankan serentak. Cikgu hanya menggunakan handset, gadget dia buka sama ada Canva, PowerPoint dia dan sebagainya, dan terus dia tuju ke smart TV. Dia apa orang kata share screen ya? Ya, share screen. Sebab pada saya tu dia
orang kata nak menyampaikan maklumat, infrastruktur tu. Sebab tu kalau macam saudara Syabil maklumkan, itu memang yang realiti. Saya tidak menidakkan lah. Memang kita kata guru mengambil masa 5-10 minit untuk set up. Untuk set up saja. Kalau untuk saudara Wafi juga menyatakan bahawa perlunya guru ni dilatih. Jadi memang saya memang mengambil inisiatif lah. Memang kita dah laksanakan daripada tahun ke tahun ni. Yang mana memang guru kita melakukan beberapa program yang mana cara untuk saya menilai ialah kita ada assessment, yang mana assessment khusus untuk guru berkaitan dengan orang kata standard dia, level mana, adakah dia intermediate ataupun dia memang advance ataupun dia basic. Bila saya sebagai ketua jabatan dah tahu, maka yang basic tu maka saya akan train, laksanakan latihan dalam perkhidmatan mereka menuju bertumpu kepada basic penggunaan peranti atau apps secara orang kata asas. Manakala intermediate dia kategori yang orang kata dia mahir, tetapi dari segi nak create something tu dia sukar. Maka kita akan ada satu modul lah untuk guru-guru. Jadi untuk tenaga pengajar kita, pada saya dari semasa ke semasa kita upgrade. Cuma dalam proses pengajaran yang tadi kata saudara Waki kata murid mengajar guru, ya memang itulah yang kita tekankan dalam dia panggil teknik project based learning, PBL. ataupun PBL ataupun problem based learning, yang mana dalam project based learning pelajar tu dia create based on pada problem tu, jadikan sebagai projek, yang mana projek itu yang mempunyai impak yang tinggi, yang mana boleh mempunyai faktor wow factor, yang guru pun boleh belajar bersama-sama, dan pelajar yang buat hasil projek itu boleh sharing dengan rakan-rakan dalam kelas, malah boleh sharing dengan guru-guru. Inilah produk ataupun inilah idea yang mereka dapat, yang mana kita akan jelmakan dalam program-program ataupun dalam competition yang meningkatkan nilai kompetensi anak-anak didik kita supaya setara lah dengan sekolah di luar sana. Contohnya sekolah SBP, sekolah yang berprestasi tinggi, sebab mereka semua mempunyai talent, maksudnya mempunyai idea yang sama macam pelajar-pelajar cemerlang di luar sana. Jadi sebenarnya kita menggunakan sepenuhnya idea-idea di samping diiringi dengan teknik pengajaran guru yang lebih interaktif. Di situlah kolaborasi bukan berlaku untuk luar daripada sekolah, tetapi internal. Secara internalnya kita gunakan sharing class pun pernah digunakan. Kita buat sistem hybrid. Macam tadi saudara Wafi terangkan tentang PPD. Yes, dalam PPD sendiri macam saya mewujudkan 4 sekolah, yang mana kita ada satu main school yang contohnya mengajar sejarah. So kita hybridkan dengan 3 sekolah lagi untuk bersama-sama mendapat pendidikan. Jadi kat sini tak perlu kita import cikgu di sekolah lain bawa ke sini. Cikgu tu duduk di sekolah dia, manakala 3-4 sekolah lain akan belajar menggunakan interaktif kelas, yang mana kita gunakan hybrid. Maknanya mengajar, belajar secara orang kata kalau zaman dulu PJJ, program jarak jauh, tapi sekarang kita guna hybrid. Sebab itulah pendigitalan pendidikan ni pada saya dia membawa banyak kelebihan, kebaikan, khususnya dalam bidang pendidikan kita ni. Baik, terima kasih doktor. Jadi apa yang mungkin saya boleh simpulkan daripada hasil setiap kupasan yang telah dibicarakan pada hari ini, mana pendidikan digital ini adalah satu satu kemestian, ya, supaya agar persekitaran pendidikan kita selaras dengan kemajuan arus teknologi zaman. Baik, terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Ahmad Zainal, Cikgu Omar dan saudara Wafi atas perkongsian dan kupasan pada sesi sulung podcast Women's kita pada hari ini. Anda bersama saya Muhammad Syabir Sakri, dan teruskan bersama kami di TV PSS untuk Women's Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.